Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syamizahan bin Muhammad Syarul Effendi. Pada 25 September 2024, SMK Bukit Jana menerima kunjungan istimewa daripada rakan-rakan PPK SMK Tanah Merah 2. Kedatangan mereka disambut mesra oleh Pengetua Encik Roslan bin Hassan, Penolong Kanan Pendidikan Khas Puan Nurmala binti Abdul, para guru dan pelajar. Aktiviti yang menarik yang diadakan termaksudlah lawatan ke bakery sekolah di mana para pelajar berpeluang melihat proses pembuatan roti dan pastry. Seorang pelajar sempat berseloroh, "Kalau setiap hari bau roti macam ni, memang saya rela datang sekolah hujung minggu." Selain itu, mereka turut mencuba tangan dalam membuat aiskrim yogurt sendiri. Ada yang terlebih gula dan terlebih masam. Tapi semuanya seronok mencuba. Seorang guru bergurau, kalau tak jadi cikgu, boleh buka kedai aiskrim lepas ni. Bot jualan juga diadakan, menampil hasil kerja tangan pelajar seperti kraft tangan dan makanan ringan. Sesuatu yang meriah dan aktiviti jual beli, ada yang sempat menawar harga kawan. Sekian, terima kasih.